الله تعالى وبركاته. الحمد لله ربنا العلي الأعلى الذي تبارك وتعالى خلق فسوى وقدر فهدى. Beliau Nabi Muhammad bin Salih al-Atas memulai tausiah dan ceramahnya beliau dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. نحمده تعالى على ما تكرم علينا بالإسراء ثم أعرج بنبينا نبي الهدى في هذا الشهر المبارك ونال من الله تبارك وتعالى المقام الأعلى. Yang dimana kita ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita suatu nikmat daripada pelajaran Isra wal Mi'raj yang dimana diberikan kepada Nabi yang dipenuhi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. نصلي ونسلم على سيدنا محمد ذو القدر العظيم والجاه الفخيم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. Begitu pula salawat dan salam kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga baginda Nabi Muhammad, kepada para sahabat baginda Nabi Muhammad. أما بعد فإن حادثة الإسراء والمعراج يحتفي بها أهل الإسلام في كل مكان في هذا الشهر المبارك الشهر الحرام شهر رجب الأصب الذي تصب على عباد الله ولا سيما المتعرضين لرحمات الله من رحماته ما تغمر قلوبهم. Yang dimana peristiwa mulia Isra wal Mi'raj merupakan peristiwa yang sangat agung yang dimana dirayakan oleh seluruh umat Muslim yang berada di dunia. Maka perayaan tersebut yang dimana dirayakan oleh seluruh umat Muslim di dunia, yang dimana dirayakan di dalam bulan Rajab Asar, bulan yang dimana dicurahkan rahmat Allah yang begitu besar, bulan dicurahkan rahmat yang begitu agung bagi orang-orang yang menginginkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. وما هذه الحادثة إلا إكراما لنبينا صلى الله عليه وسلم على صبره على الأذى وعلى ما كان عليه من خضوعه للمولى في عبوديته وتبتله لربه تبارك وتعالى. Yang dimana tidak lain tidak bukan peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad merupakan hadiah terbesar daripada Allah Subhanahu wa taala, buah daripada kesabaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah dan tunduknya baginda Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. وهي حادثة حصلت لسيدنا محمد بجسمه وبروحه عليه الصلاة والسلام. Yang dimana perkara tersebut terjadi kepada baginda Nabi Muhammad, yang terjadi pada jisim jasad baginda Nabi Muhammad dan rohnya baginda Nabi Muhammad. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده فالعبد هو المتكون من الجسم ومن الروح. Maka dalil daripada hal tersebut saat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'annya, subhanalladzi maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memberangkatkan hambanya, maka seorang hamba mestinya terkandung dalamnya jasad dan roh. والدليل الثاني أن سيدنا جبريل أتى بالبرة وهو أعلى من الحمار وأدنى من البغل وركبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يكون الركوب إلا بالجسم والروح. Maka terlebih dalil yang kemudian diutarakan oleh Habib Muhammad bin Salih bahwasanya ketika malaikat Jibril alaihissalatu wassalam membawa burak kepada baginda Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, yang burak tersebut lebih tinggi daripada emal dan lebih kecil daripada bighal, maka disebutkan bahwasanya ketika baginda Nabi Muhammad naik ke atas burak tersebut, maka tidak mungkin menaiki burak tersebut kecuali memiliki jasad dan roh. وقد قال الحق تبارك وتعالى وهو الدليل الثالث أفتمارونه على ما يرى فلو كانت الرؤيا بالروح ليست بالعين المجرد العين اللحمية لما كانت مماراته ولما كان إنكار قريش له، ولو كان هذا من أي إنسان يمكن أن يدعي أنه رأى بروحه أو بقلبه، لكن دل تلك المجادلة وذاك التكذيب من قبل قريش أنه قد رأى صلى الله عليه وسلم من آيات ربه الكبرى بجسمه وبروحه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.
yang dimana daripada tanda ataupun dalil yang ketiga yang disebutkan bahwasanya baginda Nabi Muhammad berangkat Isra wal Mi'raj dengan jasad dan rohnya. Ketika baginda Nabi Muhammad melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan langsung apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kejadian Isra wal Mi'raj, yang dimana kalau ada seseorang kemudian mengatakan bahwasanya dia pergi Isra wal Mi'raj dengan rohnya, maka semua orang bisa mengaku bahwasanya dia bisa pergi kemana saja dengan rohnya. Akan tetapi baginda Nabi Muhammad menyaksikan setiap detik-detik detail perjalanan baginda Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. أمر الحق تبارك وتعالى سيدنا محمد بأن يمضي في دعوته صلى الله عليه وسلم، فحصلت المعارضة وحصل له الأذى من قريش بالخصوص. Yang dimana hal tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah sabarnya baginda Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam setelah mendapatkan yang dimana keburukan ataupun penindasan daripada orang-orang kafir Quraisy. ومن ذلك ما سمعتم في كلام الأستاذ أنه قد منع أشياء كثيرة وأوذي، حتى أنه كان في شعب بني هاشم لمدة سنوات مع من آمن به ومن غيرهم من غير المؤمنين من بني هاشم الذين خرجوا مع رسول الله، وكان الحصار لهم من قبل قريش. Yang dimana tadi disebutkan oleh Ustaz Nasrul Aidi bahwasanya bagaimana Nabi Muhammad ketika sepeninggalnya dua orang tercintanya baginda Nabi Muhammad, beliau ditindas, kemudian beliau dimusuhi oleh orang kafir Quraisy, yang dimana ini adalah dua kesabaran baginda Nabi Muhammad perjalanan Isra wal Mi'raj tersebut, yang dimana dimulai sebabnya daripada penindasan orang kafir Quraisy kepada baginda Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. وكانت عندما تأتي رسول الله إلى مكة الوفود للحج يعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم دعوته، وكان يمشي خلفه عمه أبو لهب ويقول إنه كاذب ويتكلم على رسول الله، فيردونه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، ولم يرضى أحد في نصرته صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وحمايته حتى يبلغ دعوة الله تبارك وتعالى. Maka ketika baginda Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam mengalami penindasan tersebut, ketika beliau pergi ke kota Mekah, maka di saat tersebut dihina baginda Nabi Muhammad, ditindas baginda Nabi Muhammad, bahkan pamannya baginda Nabi Muhammad Abu Lahab mengatakan di belakang baginda Nabi Muhammad dia adalah seorang pembohong, dia adalah seorang pendusta. Maka sehingga Abu Lahab tidak reda ada satu orang pun yang menolong daripada dakwahnya baginda Nabi Muhammad. وبعد موت عمه أبو طالب وصل إلى رسول الله الأذى، وامتدت يد قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى الطائف يعرض عليه نصرته صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، وكذلك أهل الطائف لم ينصروه ولم يقبلوا ذلك، بل سلطوا على رسول الله صبيانهم وسفهاءهم حتى رموه بالحجارة وأدموا رجله الشريفتين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. Maka terlebih lagi penindasan tersebut terjadi ketika sepeninggalnya Abu Thalib, paman tercintanya baginda Nabi Muhammad. Orang-orang kafir Quraisy makin berani untuk menindas baginda Nabi Muhammad, makin berani untuk meleceh baginda Nabi Muhammad, sehingga baginda Nabi Muhammad keluar daripada kota Mekah menuju kota Taif untuk meminta pertolongan kepada ahli Taif. Seketika sampainya beliau di kota Taif, bukan pertolongan yang didapati oleh baginda Nabi Muhammad. Anak-anak kecil, perempuan-perempuan yang ada di kota Taif melecehkan baginda Nabi Muhammad, melempari batu baginda Nabi Muhammad sehingga berdarah kakinya baginda Nabi Muhammad. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم جانبا متوجها إلى الله متضرعا سائلا اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengambil satu tempat menyendiri. Beliau mengangkat kedua tangannya, kemudian beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku mengadu kepada Engkau akan lemahnya kekuatanku. Wa qillata hilati. Dan sedikitnya daripada keadaanku. Wa hawani 'ala an-nas. Dan di mana orang-orang yang mencelakai diriku. Wa anta rabbul alamin wa anta rabbi. Maka Engkau adalah Tuhan semesta alam dan Engkau adalah Tuhanku, ya Allah. Ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas wa anta arhamur rahimin. Ila man takiluni. Maka kepada Engkau, ya Allah, aku memasrahkan seluruh keadaanku, aku memasrahkan seluruh kelemahan kekuatanku. Maka siapa lain yang akan mewakilkan diriku kalau bukan Engkau? Ila ba'idin yatajahhamuni am ila qaribin mallaktahu amri.
إلى بعيد يتجهمني يؤذيني أم إلى قريب ملكته أمري. Kepada orang-orang yang jauh yang mereka menyiksa diriku, ataukah kepada zat yang maha dekat yang melindungi diriku? فكان في مناجاته يتضرع إلى ربه تبارك وتعالى متخشعا رسول الله، ورجع إلى مكة بذلك الحال الذي هو حال من لم ييأس من روح الله ولا من رحمة الله، حتى أنه يقول في مناجاته: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن رحمتك أوسع لي. Maka ketika baginda Nabi Muhammad pulang daripada doanya yang begitu khusyuk pada tempat tersebut, beliau kembali ke kota Makkah dalam keadaan beliau mengingat kepada Allah, dalam keadaan yang begitu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan tegasnya beliau mengatakan, kalaulah selama engkau tidak marah kepadaku ya Allah, maka aku tidak peduli akan hal yang lain. وما رجع إلى مكة إلا وأكرمه الله تبارك وتعالى بالإسراء والمعراج. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan baginda Nabi Muhammad ketika mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. فكانت كرامة من الله وإكراما لسيدنا محمد. Maka ini adalah kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan untuk baginda Nabi Muhammad. حيث أتاه سيدنا جبريل عليه السلام وشق صدره وغسل قلبه ثم التأم ثم أخذه وأخذ معه البراق ليركب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sampai kemudian datang malaikat Jibril alaihissalatu wassalam kepada baginda Nabi Muhammad. Beliau kemudian membelah dadanya baginda Nabi Muhammad, mengeluarkan hatinya baginda Nabi Muhammad, dibersihkan hatinya, dikembalikan kembali hatinya ke dada baginda Nabi Muhammad, sampai kemudian malaikat Jibril alaihissalatu wassalam mendatangkan burak kepada baginda Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menaiki atas burak tersebut. Maka qaulul haqqi tabaraka wa ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فقد تبين من ذلك من قول الله سبحان الذي أن هذا الأمر عجيب وغريب، وأنه أمر ابتدأه الله سبحانه وتعالى وأبرز فيه قوته وأبرز فيه قدرته وأبرز فيه مراده الذي إذا أراد شيء إنما يقول له كن فيكون. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bahwasanya Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang memberangkatkan baginda Nabi Muhammad daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah Subhanahu wa taala memulai ayatnya dengan kalimat subhanalladzi, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan perkara yang teramat penting bagi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah taala ingin menjelaskan bahwasanya tiada perkara yang mustahil ketika Allah yang memulai perkara tersebut. Dengan kehendaknya Allah, dengan kudratnya Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah taala berkehendak akan satu perkara sesuatu, maka akan terjadi perkara tersebut walaupun perkara yang mustahil. Wa kana al-wasfu li sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil ubudiyyah min akmal al-awsaf, haitsu yaqulu Allah asra bi 'abdihi. فنصف العبودية وصف جليل وكريم، حيث أن إضافته إلى الله تبارك وتعالى بالعبودية وبالخضوع لله جل وعلا. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat yang begitu mulia, sifat yang begitu lembut kepada baginda Nabi Muhammad dengan sifat kehambaan. Disebutkan bahwasanya subhanalladzi, Maha Suci Allah yang memberangkatkan hambanya, yang dimana Allah taala mengkaitkan hamba kepada baginda Nabi Muhammad, yang hamba tersebut adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat yang mulia, sifat beribadah kepada Allah, sifat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Buraq, عندما أراد رسول الله أن يركبه ارتعش البراق واضطرب، فقال له سيدنا جبريل اسكن أيها البراق، لم يركبك ولم يركبك أحد أفضل عند الله تبارك وتعالى منه، إنه محمد صلوات الله وسلامه عليه خاتم النبيين. Ketika baginda Nabi Muhammad ingin menaiki ke atas buruk, maka buruk tersebut kemudian bergetar akan naiknya baginda Nabi Muhammad di atas buruk tersebut, sehingga malaikat Jibril mengatakan kepada buruk tersebut, diamlah wahai buruk, sesungguhnya tidak ada manusia yang paling mulia di muka bumi ini yang menaiki engkau melebihi daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فلما علم البراق أنه رسول الله ارفض عرجا
من هيبة رسول الله وما أكرمه الله سبحانه وتعالى به. Maka tatkala burung mengetahui bahwasanya yang menaikinya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka mendadak burung tersebut perlahan-perlahan berhenti gemetarnya, sehingga karena kemuliaan dan kewibawaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أسري برسول الله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في أقل من طرفة عين. Maka ketika diberangkatkan baginda Nabi Muhammad daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya dalam waktu sekejap mata. اجتمع جميع الأنبياء والمرسلون هناك. Yang dimana di tempat tersebut, di Masjidil Aqsa tersebut, berkumpul seluruh para anbiya, para nabi-nabi dan rasul. وكانوا في صف مهيب آدم فمن بعده كلهم في ذلك الصف ولم يجرؤ أحد أن يتقدم حتى أخذ سيدنا جبريل بيد رسول الله وقدمه عليهم إماما فصلى بهم رسول الله ركعتين وبذاك علم أنه صاحب التبجيل والتقديم والتكريم من الرب الكريم تبارك وتعالى. Maka ketika para anbiya dan para rasul telah berkumpul di dalam Masjidil Aqsa, telah membentuk shaf demi shaf, maka di antaranya adalah Nabi Adam alaihissalatu wassalam dan para nabi-nabi yang lain berada dalam shaf tersebut. Akan tetapi tidak ada satupun nabi yang berani untuk maju menjadi imam pada saat sholat tersebut, sehingga sampailah malaikat Jibril alaihissalatu wassalam memegang kepada tangan baginda Nabi Muhammad, memajukan baginda Nabi Muhammad ke arah ke depan, sehingga menjadikan baginda Nabi Muhammad imam pada saat sholat tersebut. Nabi Muhammad memimpin sholat yang dimana berjumlah 2 rakaat, sehingga para nabi-nabi dan rasul mengetahui ketika Nabi Muhammad menjadi imam bahwasanya beliau adalah seseorang yang memiliki kemuliaan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. بعد ذلك عرج برسول الله بالمعراج من سماء إلى سماء حتى بلغ السماء السابعة وفي كل سماء يستفتح سيدنا جبريل فيقال أنت ومن معك يقول محمد صلى الله عليه وسلم فيفتح له خزنة السماوات ويصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka kemudian setelah itu baginda Nabi Muhammad naik ke langit, ke Sidratul Muntaha, yang dimana Nabi Muhammad menaiki langit per langit, satu langit demi langit sampai ke langit ke-7. Maka ketika saat itu dibukalah pintu-pintu langit dengan malaikat Jibril ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Kemudian ditanya oleh penjaga-penjaga pintu langit tersebut, siapa yang datang? Aku adalah malaikat Jibril bersama baginda Nabi Muhammad. Sehingga dibukalah pintu-pintu syurga tersebut dan dinampakkan rahasia-rahasia langit kepada baginda Nabi Muhammad. اخترق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجب وبلغ إلى سدرة المنتهى وهناك كانت الحضرة الربانية حيث واجهها بالتحية رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. Maka kemudian baginda Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam berangkat ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad kemudian mempersembahkan salam penghormatan yang teragung kepada Allah Subhanahu wa taala, yang setiap hari kita membaca salam tersebut, at-tahiyyatu mubarakatuh salawatu at-tayyibatu lillah. فخاطبه الحق السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بالتكريم من الرب الكريم. أيها النبي السلام عليك أيها النبي. الله تبارك وتعالى يجل نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله في تلك الحضرة ويكرم. Maka kemudian ketika Allah mendapatkan salam penghormatan yang begitu luar biasa dari baginda Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala membalas salam tersebut dengan mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, salam kepada engkau wahai nabi. Maka disebutkan bahwasanya salam tersebut yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan salam penghormatan yang tertinggi daripada Allah Subhanahu wa taala kepada nabi yang termulia. Rasulullah lam yansa min ummatihi ahlus salah wal falah wal hidayah. Yaqulu wa yujibu Rasulullah assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Maka ketika saat itu mendapat salam daripada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad tidak melupakan umatnya sedetik pun. Beliau teringat kepada umatnya yang dimana umatnya memerlukan daripada kesuksesan dunia dan akhirat, sehingga beliau menjawab salamnya Allah tersebut dengan mengatakan assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Salam atas kami dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. في هذه الرحلة المباركة كان العطاء من الله لسيدنا محمد أن أعطي الصلوات الخمس 50 ثم ما زال يسأل من ربه التخفيف بشفاعة سيدنا موسى عليه السلام
حتى صارت 5 صلوات التي افترضها الله من فوق 7 سماوات. يجب على كل مسلم أن يعرف قدر هذه الصلوات وأن يؤديها في أوقاتها وأن يؤديها بشروطها وواجباتها وأن يؤديها وهو يعلم أنها معراجه التي جعلها الله لروحه في الاتصال بربه في حياته وفي عمره. Ketika baginda Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan mengambil perintah salat daripada Allah Subhanahu wa taala, yang perintah salat tersebut berjumlah 50. Kemudian dengan keringanan daripada syafaat daripada Sayyidina Musa alaihi salatu wasalam sehingga menjadi salat tersebut menjadi 5 waktu, yang dimana salat tersebut diambil oleh baginda Nabi Muhammad setelah melewati 7 pintu langit yang begitu mulia, yang dimana mestinya seorang muslim, seorang mukmin memahami bagaimana mulianya salat yang diambil oleh baginda Nabi Muhammad daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mestinya orang tersebut, orang-orang mukmin umat daripada baginda Nabi Muhammad menunaikan solat-solat tersebut pada tepat pada waktunya, menunaikan solat tersebut sesuai dengan syarat-syaratnya Allah Subhanahu wa taala. Wa a'ta al-haqq tabaraka wa ta'ala min taht al-'arsh khawatim surat al-Baqarah ayatain man qara bihima Rasulullah yaqulu alaihi salatu wasalam fi lailatin kafatah. قال العلماء كفتاه عن قيام الليل، وقيل كفتاه عن الأذايا والرزايا والآفات، وهي قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته إلى آخر سورة البقرة. آيتين أكرم الله سبحانه وتعالى في تلك الليلة سيدنا محمد أن أعطاه الله تبارك وتعالى هذه الآيتين من تحت العرش إكراما لهذه الأمة المحمدية. Maka kemudian Nabi Muhammad mendapatkan hadiah teragung daripada Allah Subhanahu wa taala. Di bawah arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad diberikan 2 ayat, yang dimana ayat tersebut adalah merupakan ayat yang sangat mulia yang dianjurkan dibaca dalam malam-malam kafatah. Apakah malam kafatah tersebut? Maka disebutkan malam kafatah tersebut adalah malam-malam qiyamul lail, malam-malam di sepertiga malam terakhir daripada waktu-waktu malam. Maka ini merupakan malam yang sangat mulia untuk membaca 2 ayat tersebut. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain dianjurkan untuk membaca apabila pada saat-saat diserang daripada musibah, daripada balaya, daripada kemudian musibah-musibah. 2 ayat tersebut dianjurkan untuk kita baca. Amanar Rasul bima unzila ilaihi, 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah sampai akhirnya. Hadhihi al-hadithatu al-'azimah التي تذكر كل عبد مؤمن بالله تبارك وتعالى أن لله القدرة النافذة، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأنه سبحانه وتعالى له التقدير والتدبير. في لحظات يسيرة أسري برسول الله وعرج به إلى السماوات العلى ثم إلى حضرة المولى، ثم طاف بالجنة ورأى ما فيها من النعيم، وطاف بالنار ورأى ما عد الله للكافرين من الجحيم. كل ذاك العطاء من الله إكراما لسيدنا محمد، ولنا في ذلك أن نتذكر ما لله من إكرامات علينا بما جعله وأجراه على نبينا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. Maka kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, yang dimana Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang sangat singkat, dalam waktu yang sangat sekejap, Allah Subhanahu wa taala memberangkatkan baginda Nabi Muhammad daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dinaikkan kepada langit 7 langit, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda Nabi Muhammad sempat tawaf di area surga, melihat kenikmatan-kenikmatan surga. Juga beliau mondar-mandir di area neraka, melihat bagaimana siksa-siksa daripada azab neraka, yang semua kemuliaan-kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada baginda Nabi Muhammad. Maka wajib kita mengingat kemuliaan-kemuliaan tersebut, yang dimana kemuliaan tersebut dipersembahkan kepada Nabi kita baginda Nabi Muhammad. Asbaha Rasulullah fi Makkah baina Quraisy, falamma ra'ahu Abu Jahl qala ma laka ya Muhammad, 'indaka khabar? Qala na'am. فأخبره رسول الله بما حصل له من الإسراء والمعراج. يقول أبو جهل يا محمد إن دعوت قريش أتخبرهم بهذا الذي تخبرني؟ قال نعم. فدعا قريش ونادى فيهم، وقام رسول الله يخبرهم بما رأى وبما أكرمه الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة من ما أسرى به وعرج به إلى السماء. Ketika pagi
baginda Nabi Muhammad telah sampai di kota Makkah daripada perjalanan yang begitu agung yang Allah Ta'ala berikan kepada baginda Nabi Muhammad. Kemudian berjumpa dengan Abu Jahal. Abu Jahal bertanya kepada baginda Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, apakah engkau mendapatkan satu kabar yang agung, yang begitu luar biasa?" Maka baginda Nabi Muhammad kemudian menceritakan kepada Abu Jahal cerita yang begitu mulia tersebut. Kemudian Abu Jahal mengatakan kepada baginda Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, kalau aku kumpulkan satu kota Mekah kepada dirimu, maukah engkau menceritakan cerita tersebut, cerita yang sama kepada orang-orang yang berada di kota Mekah?" Kata baginda Nabi Muhammad, "Aku akan menceritakan kepada mereka." Maka dikumpulkan orang-orang yang ada di kota Mekah, semuanya berkumpul di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad berdiri, kemudian menceritakan perkara-perkara yang sangat agung yang menimpa baginda Nabi Muhammad dalam kejadian Isra dan Mi'raj. كان يصف لهم ذلك رسول الله وهم ما بين مصفق ومتضاحك ومستهزئ وساخر برسول الله صلى الله عليه وسلم، يرون أن هذا أمرا غريبا وأمرا بعيدا وأمرا لا يدخل في العقل ولا يتصورونه، لأنهم لا يعرفون من قدرة الله ولا من عظمة الله ولا من صفات كمالات الله تبارك وتعالى. ثم قالوا له: "يا محمد، هذا الذي تخبر عنه في السماء هذا لا نعرفه، ولربما تقول ذلك ونحن لا نعقله، لكن نريدك ونحن نعلم منك أن تصف لنا مسجد الأقصى، ونعلم أنك لن تذهب إلى هناك." فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما سألوه ذلك تحير، لأن الرسول دخل إلى المسجد الأقصى في ليل وما رآه، لكن الحق تبارك وتعالى إعجازا وإكراما لسيدنا محمد جل له المسجد الأقصى، حتى كان رسول الله يراه نافذة نافذة وبابا بابا وعمودا عمودا، ويصف وصفا دقيقا صلى الله عليه وسلم، حتى يقول بعضهم من قريش: "لو طلب مني أن أصفه لما وصفته كما وصفه محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله." Maka kemudian ketika Nabi Muhammad menceritakan kepada orang-orang kafir Quraisy tentang cerita Isra dan Mi'raj, sebagian dari mereka ada yang menepuk tangan, sebagian mereka ada yang menertawakan baginda Nabi Muhammad, sebagian mereka ada yang merendahkan baginda Nabi Muhammad dengan cerita-cerita tersebut, sehingga salah satu daripada mereka bertanya kepada baginda Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, kalaulah engkau cerita urusan langit, kami tidak mengetahui urusan langit. Akan tetapi tolong sifatkan untuk kami, ceritakan kepada kami tentang bagaimana keadaan Masjidil Aqsa. Kami tahu bahwasanya engkau belum pernah pergi ke Masjidil Aqsa." Maka ketika saat itu, ketika orang kafir Quraisy meminta baginda Nabi Muhammad untuk menceritakan, mensifatkan bagaimana tentang Masjidil Aqsa, baginda Nabi Muhammad kebingungan, karena baginda Nabi Muhammad masuk ke dalam Masjidil Aqsa dalam keadaan malam hari, dalam keadaan gelap gulita, tidak mengetahui bagaimana sifat Masjidil Aqsa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan baginda Nabi Muhammad SAW, menampakkan wujud Masjidil Aqsa di hadapan baginda Nabi Muhammad, seakan-akan layar di belakang sana, proyektor yang nampak langsung pada baginda Nabi Muhammad, sehingga baginda Nabi SAW bisa mensifatkan Masjidil Aqsa, berapa jendela yang ada di Masjidil Aqsa, berapa tiang yang ada di Masjidil Aqsa, bahkan dengan perkara yang paling detail dalam Masjidil Aqsa, sehingga orang kafir Quraisy, sebagian daripada mereka mengatakan bahwasanya kalaulah kami diminta untuk mensifati bagaimana Masjidil Aqsa, maka kami tidak mungkin bisa mensifati sedetail apa yang disifatkan oleh Muhammad. ذهب بعضهم إلى سيدنا أبو بكر الصديق وأخبره بأن محمد يقول كذا، أنه أسري به وعرج به إلى السماء. يقول سيدنا أبو بكر: "أوقد قال ذلك رسول الله؟" قالوا: "نعم قال ذلك." قال: "إن كان قال ذلك فقد صدق، وإني لا أصدقه في أعظم من ذلك." قالوا: "وما أعظم من ذلك؟" قال: "في ساعة من نهار وهو بين ظهرانينا رسول الله يحدثنا ويقول الله كذا، فيتلو علينا من كلام الله فنصدقه صلى الله عليه وسلم، وبذلك سمي الصديق لتصديقه لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله." Maka kemudian orang-orang kafir Quraisy yang mendengarkan cerita yang sangat aneh, cerita yang mustahil, cerita yang tidak dapat digambarkan oleh akal pikiran manusia, cerita yang sangat aneh, maka perkara tersebut mereka memanggil Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk menceritakan perkara tersebut. Mereka mengira bahwasanya Abu Bakar Siddiq, orang yang paling dekat baginda Nabi Muhammad, akan menustai cerita-cerita aneh tersebut. Maka ketika diceritakan kepada baginda Nabi Muhammad, maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, "Apakah cerita tersebut datang daripada baginda Nabi Muhammad?" Maka Abu Jahal mengatakan, "Iya,
cerita tersebut langsung daripada mulutnya baginda Nabi Muhammad, mulutnya Muhammad. Maka kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kalaulah yang keluar daripada mulutnya Muhammad, maka aku akan percaya setiap apa yang keluar daripada mulutnya Muhammad. Sehingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq dijuluki dengan As-Siddiq karena percayanya yang begitu luar biasa, iman yang begitu kuat pada baginda Nabi Muhammad. هذه المعجزات التي جعل الله عز وجل فيها خوارق العادات، عندما نتذكرها نتذكر عظمة المولى تبارك وتعالى الذي بيده الأمر، والذي إليه سبحانه وتعالى الأمر، والذي سبحانه وتعالى قادر وقاهر في تدبيره وفي أمره وفي شانه. فنتذكر بعد ذلك خضوعنا لربنا، وأن من خضع لله رفعه، وأن من تواضع لله أعلى شانه، ونرى مكانه تبارك وتعالى، فنخضع لمولانا بالامتثال لأمره بالاتباع لحبيبه وصفيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Maka mukjizat yang begitu agung yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan melalui baginda Nabi Muhammad SAW untuk kita mengingat bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu, yang maha irada, yang maha bisa mengerjakan sesuatu yang mustahil, bahkan yang tidak bisa tergambar oleh pikiran manusia. Maka semua yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, agar kita tahu bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita tahu bagaimana rendahnya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan barang siapa orang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan mengangkat orang-orang tersebut. Maka kita merendahkan diri kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال الحق تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ونسأله عز وجل أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعلنا من الصادقين المصدقين لأمر الله تبارك وتعالى، الخاضعين الممتثلين لأمره الطائعين، إنه ولي ذلك. ونسأله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم في هذه الليلة المباركة بأن يجعل لأرواحنا اعتلاء حتى نمضي على كمال من الاهتداء والاقتداء بنبي الهدى سيدنا محمد، الذي جعل الله الكرامة والعزة والخير والهداية والفلاح في الدنيا والآخرة مرتبط باتباعه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وما نتذكر هذه الحادثة إلا من أجل أن تمتلئ قلوبنا بتعظيمه ومحبته وإجلاله وتكريمه، حتى نعلم أنه مبتدانا، وأنه الداعي لنا إلى خير هدانا، فنرتبط بنبي الله ونرتبط برسول الله. ولا يغرنا بعد ذلك أهل الدعايات في الدنيا، أهل مظاهر الدنيا، من كافرين ولا من فاسقين ولا من أهل مظاهر الدنيا الفانية. نحن مظهرنا وخيرنا وعطاءنا فيما أكرمنا ربنا تبارك وتعالى بما هدانا من الإسلام، وما أكرمنا بأن جعلنا من أمة خير الأنام. شرفنا بنبي الهدى سيدنا محمد، وشرفنا أن جعلنا أهل عبودية الله. فنسألك يا ربنا أن ترزقنا حقائق العبودية والصدق في إقامة ما لك من مظاهر تقى في هذه الحياة الدنيا. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan firman-Nya yang begitu agung, dengan ditetapkannya dalam perkataan-perkataan yang sabit, yang kokoh, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan lisan kita, menetapkan hati kita dengan perkataan-perkataan yang kokoh, perkataan-perkataan yang menambahkan iman. Dan agar kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala memberikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan iman kita dengan mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Kita tidak menceritakan kejadian perkara Isra dan Mi'raj kecuali tidak lain tidak bukan untuk memenuhi hati kita dalam mengagungkan baginda Nabi Muhammad, untuk menambahkan hati kita tentang keagungan kebesaran baginda Nabi Muhammad SAW. Maka janganlah pernah berpaling daripada baginda Nabi Muhammad. Janganlah sampai kita lebih condong kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang munafik yang dimana mereka ingkar kepada Allah, tidak pernah mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala jadikan kita daripada umat terbaik, umatnya baginda Nabi Muhammad
Muhammad SAW, dijadikan kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita kenal, agar kita faham bagaimana nilai ibadah kepada Allah, nilai merendah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling agung. أسأل من الله أن ينظر إلينا وإليكم في هذا المجمع، ينظر إلى قلوبنا فينقيها بالإيمان الكامل ويحققنا بحقائق اليقين. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah ta'ala memandang kepada kita dengan pandangan rahmatnya dan memandang kepada hati kita, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala membersihkan hati kita dan menggantikan dengan iman, keyakinan yang begitu luar biasa. وأن يبارك في من كان سببا لهذا الجمع المبارك. Maka agar Allah ta'ala juga memberkahi siapa-siapa saja yang menjadi asbab daripada terjadinya perkumpulan-perkumpulan mulia ini. يبارك في رئيس هذه البلاد وفي القائمين في الخدمة من الأمجاد الصالحين الذين أكرمهم الله تبارك وتعالى بهذا العطاء وهذه المسؤولية، ونسأله عز وجل أن يسدد خطاهم حتى يقوموا بواجبهم على أكمل الوجوه الذي يرتضيها الله سبحانه وتعالى، ويكون بذاك قرة عين لسيدنا محمد سيد الكونين. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi Bapak Wali Kota kita dan seluruh pendukung-pendukungnya, seluruh orang-orang yang membantunya dalam membentuk acara ini, dalam berkhidmat untuk kota ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jaga daripada persatuan mereka, sehingga mereka bisa menanggung tanggung jawab yang begitu besar yang Allah ta'ala titipkan kepada mereka, sehingga mereka akan menjadi penyujuk mata baginda Nabi Muhammad dengan memenuhi tanggung jawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ya Allah, janganlah Engkau memberikan murka kepada kami. Ya Allah, dengan kami mempersembahkan maksiat kami. Hajjigna bi ta'atika hatta na'mal bima yurdik. Maka tolonglah kami ya Allah dalam ketaatan pada dirimu ya Allah, sampai kami mengamalkan apa yang Engkau ridai. Dzunubana wastur 'uyubana. Ampunkan dosa kami dan tutuplah aib kami. Waslah ahwal hadhihi albilad Lamsa wa jami' bilad Asia wa jami' buldan almuslimin fi hadhihi aljihad. Dan mudahkanlah segala urusan penduduk-penduduk kota Langsa khususnya dan Aceh umumnya, di Indonesia umumnya. Nas'aluka ya Maulana an tanzur ilaina wa ilaihim وأن تصلح لنا الأحوال وأن تدفع عنا البلايا والأهوال وأن تكون لنا في كل حال يا عزيز يا متعال يا ذا الفضل والنوال يا الله يا ربا يا غوثاه يا من لا يدعى بهذا الاسم أحد سواه. نسألك يا ربنا أن تفرج عنا وأن تنظر إلينا وإلى مجمعنا وأن تبارك فينا وفي اجتماعنا هذا تجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مأثوما ولا مازورا. وكلنا من ذل معصيتك إلى حقائق طاعتك. تب علينا توبة نصوحة زكنا بها جسما وقلبا وقالبا وروحا. افتح لنا وعلى جميع أولادنا وطلاب العلم والقائمين على الخير فتوح العارفين والهمنا الرشد واجعلنا من الثابتين على أكمل الصفات والحالات التي ترضيها. وردنا إليك والمسلمين وردا جميعا يا رب العالمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك ونستشفع بخير خلقك لديك سيدنا محمد. إلا ما أكرمتنا بالهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انفعنا بما علمتنا. اللهم علمنا ما ينفعنا. اللهم سق بأيدينا ونواصينا إلى الخير. اللهم اجرح بالإسلام صدورنا ونور بالإيمان قلوبنا وجل جميع كروبنا وكلنا وعافنا وضبنا. فإنا لا نملك دفع ما نكره ولا جلب ما نرجو إلا بحولك وقوتك. فلا فقير أفقر منا إليك ولا غني أغنى منك عنا. هذا الدعاء ومنك الإجابة. هذا الجهد وعليك التكلان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذا مني والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Beliau menutup
daripada tausiahnya beliau dengan doa yang begitu agung dan doa yang begitu mulia, yang mudah-mudahan semua doa-doanya beliau kepada kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam terjemahan disebabkan oleh tingginya bahasa beliau dan kekurangannya ilmu daripada saya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.